Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi Muhammad Nazari Bashir, pengacara SBTV anda pada kali ini. Sekumpulan murid telah menerima tugasan daripada guru untuk menyiapkan projek tanaman pokok nanas. Jom kita sama-sama menyaksikan cerita yang telah disediakan. Sedih lagi. Assalamualaikum sedih. Assalamualaikum sedih. Waalaikumsalam. Semua duduk. Jadi macam mana yang saya dah terangkan tadi, saya nak awak mula buat projek 4 dalam satu kumpulan dan siapkan pada atau sebelum hari Khamis. Faham? Tu Afif. Assalamualaikum. Salam. Kenapa lambat? Rumah jauh sikit. Macam mana ni geng? Kita kena tanam pokok. Kita tak tahu cara. Apa kata kita cari maklumat melalui internet? Kita boleh guna komputer. Jom kita pergi maklumat komputer. Ya. Jom kita cari Cikgu Zaimi. Tadi Cikgu Zaimi dekat bilik guru. Jom pergi bilik guru. Jom. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Kita nak minta izin nak guna komputer. Sebab nak tengok cara-cara tanam pokok. Kita kena sama peti malam tadi. Sampai komputer rosak. Minggu depan boleh lah kalau nak guna. Awak cuba pergi perpustakaan. Mana tahu kalau boleh guna. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Kita orang nak pinjam komputer dekat perpustakaan. Okey, awak boleh guna kat sana, tapi jangan lupa tulis nama. Tulis nama, tujuan untuk aku. Boleh? Okey, boleh. Terima kasih. Cuba tarik cara tanam pokok nanas. Guys. Yang tu. Guys. Mana? Saya. Atas. Yang tu. Kamu semua sedang buat apa ni? Kita orang tengah cari maklumat nak tanam pokok nanas. Oh, nak tanam bukan nanas. Ada dah ke anak-anak nanas tu untuk ditanam? Tidak lagi. Oh, tak ada. Nanti besok datang jumpa saya. Ya, saya akan berikan beberapa pokok lah kepada awak untuk percubaan. Okey? Boleh? Yeay. Terima kasih cikgu. Tiada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Begitulah. Dapat dilihat sekumpulan murid daripada kelas 5 Al-Khawarizmi dapat menyiapkan tugasan dengan jayanya. Ini adalah hasil daripada penggunaan bahan digital dan boleh diakses dengan mudah di sekolah. Kini maklumat di hujung jari. Sekian perkongsian saya pada kali ini. Semoga dapat bertemu kembali dalam episod yang akan datang. SBTV, saluran informasi terkini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Alhamdulillah, siap juga kerja kita pada hari ini. Alhamdulillah. Senangnya lah ada lubuk digital di perpustakaan. Selesai kerja kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah.